Nak tanya juga, terfikir kan. Macam ayah kita, mak bapak kita kan, kalau pergi kerja apa semua, ada rasa pernah tak nampak macam dia mengeluh ke apa kan. Iman kadang-kadang tengok juga pengorbanan yang mak ayah kita dah buat kat kita. Iman pun kadang-kadang fikir juga macam mana ni. Memang besarlah pengorbanan ibu ayah kita kepada kita, nak bagi anak ni selesa macam mana apa semua. Memang je ni lah pengorbanan mak ayah kita. Biasa memang mak ayah ni nak tutup lah diorang punya penat dia, lesu dia untuk anak-anak dia lah. So Iman pun rasa kesian jugalah dekat mak ayah kita apa semua macam ni kan. So bersyukurlah kita ada mak ayah yang masih ada teman kita. Macam sekarang ni Iman pun ada ayah yang masih bekerja. So ingatlah jasa yang mak ayah kita dah bagi kat kita.